Siapa sangka dengan hanya menggunakan 4 cawan tepung, kita dah boleh dapat kuih yang sedap macam ni. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula kita masukkan butter, margarin dan gula icing. Tambahkan juga 2 biji kuning telur. Masukkan 4 cawan tepung dan uli sampai sebati. Jangan risau, semua sukatan akak dah letak dekat caption. Lepas tu, bulat-bulatkan dough dan masukkan badam di tengah-tengah. Kemudian bakar dan biarkan dia sejuk sebelum kita celup ke dalam coklat. Untuk coklatnya ni, akak gunakan coklat yang khas untuk dipping dan coating. Coklat jenis ni memang mudah nak handle, jadi kita cairkan guna air panas sahaja. Dan tengok hasilnya memang light and super shiny. Bila dah siap tu, bolehlah kita celupkan kita punya cookies satu persatu dan rollkan ke dalam coklat rice. Kemudian masukkan dalam paper cup dan biarkan coklatnya mengeras. Dan dah siap. Jadilah satu lagi jenis kuih raya, kuih rambutan. Seriously, korang wajib cuba sebab sedap sangat-sangat. Dan kuih ni korang boleh pelbagaikan juga buat rambutan merah dan rambutan kuning. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.